Coklat by CF. Jom masuk dapur. Comel apa? Selamat buka puasa. Hai sen-sen CF. Hari ni saya nak share resepi apam coklat. Mula-mula kita masukkan gula. Resepi ada di atas, jangan risau. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, masukkan susu cair. Okey, ini susu cair. Kemudian kita akan memasukkan susu pekat. Bismillahirrahmanirrahim. Susu pekat. Apa boleh buat tau. Nak raya ke. Sukatan semua saya dah letakkan ya sayang-sayang. Jangan risau. Follow. Kita kacau-kacau lah sayang. Kemudian kita masukkan air panas. Air panas dah masuk. Kacau-kacau lagi. Kacau. Kemudian kita masukkan bismillahirrahmanirrahim telur 2 biji. Telur 2 biji. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan minyak. Okey, kacau-kacau lagi. Kacau-kacau. Kita akan masukkan secara perlahan-lahan tepung gandum lah yang ada bicarbonate dengan baking soda yang CF dah ni ayak, dia kena ayak tau. Bismillahirrahmanirrahim, masukkan perlahan-lahan ya sayang. Okay. Nah ni kena ayak tau. Soda bicarbonate semua kena ayak. Buatlah sampai dia ni lah sebati elok. Sampai dia tak berketul ya sayang-sayang. Sehingga ianya cantik. Tak berketul lah. Kita masukkan esen vanila. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan bahagikan kepada 2 bahagian. Satu sana. 2 bahagian. Okey. Okey. Satu kita akan campurkan coklat dan CF menggunakan sabor coklat ya sayang. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan sabor coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sabor coklat sayang. Okey. Sabor kita guna. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sabor. Kemudian CF juga akan masukkan sedikit serbuk koko bagi dia color lah. Sebab sabor ni dia macam tak pekat sangat color dia. Ayak lah. Tapi kalau untuk serbuk koko ni kena ayak. Takut ini untuk bagi color. Dia tak ada perasa sebab yang ni yang saya beli ni tak ada gula punya. Kalau ni serbuk koko pun ada yang tanpa gula. Okey. Okey. Nampak dia cantik, dia gelap lah. Okey, dah siap. Tepikan. Lepas tu yang sebelah lagi, yang satu lagi tu, kita akan masukkan tepung gandum. 1, 2, 3. Yang ni kita dah ayak dah, jangan risau. Okey, yang ni kita dah ayak siap-siap dah. Tepung tu. Okey. Tu dia. Cantik sayang. Alright. Jadi kita nak masukkan dalam pengukuh. Okey, nak masukkan dalam pengukuh je. Dia mudah je sayang-sayang. Pastikan hampa punya ni dah letak. Hampa dah letak ni lah, letak minyak Okey. Sekejap sayang-sayangku. Macam ni. Macam tu. Okey, sebelah-sebelah. Buatlah sampai selesai. Hampa nak bubuh lebih coklat boleh, nak bubuh kurang coklat boleh, terpulang lah ni kan, ikut cita rasa. Okey. Kita kukuh 5 ke 10 minit sayang. Tengok tu segak comel. Masya Allah, tabarakallah. Jom masak lauk pula. Tengok ni, bila kita dah masak kan, nak buka dia pun senang saja sayang. Tak gaduh guna ni. Macam ni je. Apa dah boleh buka. Masya Allah, cantik sangat kejadian dia. Okey, yang ni ada yang saya letak separuh. Macam tu. Ikutlah, ikut kreativiti masing-masing. Apa nak sebelah macam ni ke? Ini terpulang nak bubuh. Macam ikutlah.
Sebab yang nak makan kita, dekor pun kita boleh buat nak macam mana. Okey, saya nak pergi dekat jiran juga. Cantik sayang. Lembut. Sedap. Jangan lupa buat resepi ini, okey. Tengok tu. Segok. Cute. Apa nak buat untuk raya pun boleh, sayang-sayang. Tengok tu. Comel kan. Syukur. Dan ini untuk jiran-jiran CF. Jom kita pergi hantar.